Korang tahu tak, beli rumah pertama sekarang boleh jimat sampai 11,500 duty stamp. Ya betul, dalam bajet 2026, kerajaan umumkan pengecualian duty stamp 100% untuk pembeli rumah pertama. Dalam perbentangan bajet 2026, pengecualian duty stamp 100% akan diberi ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman pertama oleh warga negara yang berharga sehingga RM500,000. Asalnya, program ini akan tamat pada 31 Disember 2025. Tapi good news, akan dilanjutkan sampai 31 Disember 2027. Siapa yang layak? Okey, nombor 1, warga negara Malaysia. Nombor 2, pembeli rumah pertama. Ketiga, nilai rumah bawah RM500,000. Keempat, rumah kediaman. Kelima, lokasi rumah seluruh Malaysia. Kalau nilai rumah dan pinjaman adalah RM500,000, korang boleh jimat sehingga RM11,500 dari stamp duty sahaja. Sebelum beli rumah, semak dulu kelayakan rumah korang. Tekan link kat bio, mesej kami terus. Kami akan bantu elak korang tersilap langkah.